Hai, Assalamualaikum. Akak dari mana? Saya daripada Semenyih. Oh, sebenarnya. Okay. So, untuk event hari ni, apa yang akak dapat? Kita tak nampak jalan. Macam mana kita nak dapatkan keredaan Allah. Kita nak berserah pada apa sahaja yang ujian Allah bagi kita. Tapi untuk majlis ni saya first time datang tau. 1.0, 2.0 saya tak nampak. Tapi kawan saya ni, sahabat saya ni yang bagi tahu saya. So saya pun macam terbuka hati datang juga. Tak tahu apa benda yang menarik ni. Sebab 1, 2, lepas 3 kan. So kita nak try. So saya baru nampak. Sebab saya pun ada melalui fasa-fasa terjatuh, fasa-fasa yang tak boleh menerima takdir Allah apa semua. Tapi Alhamdulillah dekat dalam ni saya dapat. Walaupun yelah kita pun dalam fasa nak menerima takdir Allah tu kan. So saya akan cuba bawa dalam kehidupan seharian saya lah. InsyaAllah. Okay, contohlah kalau next kita buat lagi kan, akak nak join tak? Mesti saya Mesti nak join. sebab setiap event mesti lain-lain kan, panel lain-lain, tajuk dia pun berlain-lain kan. Cuma dia ada sequence, betul tak? Dia mesti akan ada 1, 2, 3, 4 tu mesti akan ada lebih banyak topik-topik yang lebih menarik.